pendapatan 100 juta setahun. Kemudian bila ada masalah, hempap kepada kerajaan untuk selesaikan. Ini bukan cara. Ini sudah cukup bukti. Dulu lawan, sekarang ikut. Kerajaan Madani akhirnya mengamalkan Najibnomics. Dulu kata tak boleh, sekarang boleh. Dulu kutuk cara Najib, sekarang ikut cadangan Najib. Tapi jangan risau, ini bukan bailout. Ini belaburan strategik. Wah, nampaknya kita dah jumpa ahli tim kuat spin ketiga ya. Pada 12 hari bulan 3, Menteri Fahmi telah menafikan bahawa suntikan dana 1.1 bilion kepada Sapura bukan bailout, tapi belaburan strategik. Tiba-tiba sehari kemudian datang PMX pula kata kerajaan telah buat audit forensik bahawa suntikan dana 1.1 bilion itu bukan belaburan tapi pinjaman. Bongol lah. Semalam belaburan strategik, hari ini pinjaman. Dua-dua orang ni dah sembang ke? Atau ke masing-masing dapat skrip lain? Tapi jujurnya Menteri Fahmi, pilihan perkataan belaburan strategik adalah paling tidak tepat. Maksud pelaburan adalah kegiatan menanamkan modal atau wang dengan harapan mendapatkan keuntungan. Tengoklah sendiri, dalam pengumuman rasmi Sapura, mereka menjelaskan bahawa dana 1.1 bilion itu diperuntukkan khusus untuk membayar hutang kepada vendor-vendor. Okey, cukuplah dengan ejek-ejekan. Dengan hati yang tulus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PMS kerana beliau mendengar cadangan Najib yang dikemukakan semasa sesi perdebatan beberapa tahun yang lalu. Masa itu, Najib telah memberi 2 cadangan untuk selamatkan Sapura. Tidak melibatkan 1 sen pun duit rakyat. Apa cadangan yang saya nak ajukan? Pertama, saya nak ajukan supaya Petronas ambil alih Sapura. Petronas ada ekspertisnya. Option yang kedua ni lah, bank bagi pinjaman, cuma kerajaan garanti saja. Akhirnya, PMX mengambil cadangan kedua iaitu memberi pinjaman kepada Sapura untuk selamatkan Sapura. Najib pernah kata, kerajaan perlu membantu Sapura Energy sebab jika Sapura muflis, sekitar 4,500 vendor atau pembekal akan terjejas dan kebanyakan merupakan syarikat Bumiputera. Kalau macam ni, Malaysia akan kehilangan syarikat perkhidmatan petroleum terbesar negara bagi sektor paling penting negara kita. Sapura pernah jadi syarikat perkhidmatan minyak dan gas yang kedua terbesar di dunia. Terima kasih PMX kerana percaya kepada apa yang dikatakan dan dicadangkan oleh Najib. Ini akan menguntungkan rakyat Malaysia.